itu adalah perkara-perkara yang tak perlu dimasukkan unsur-unsur politik pun, kan? Jadi ya Datuk, dalam minit-minit berbaki ni banyak sekali yang menyatakan keluh kesah tentang pengangkutan. Datuk mengatakan itu antara keprihatinan, keutamaan. Kita tahu masalah trafik ini melibatkan 13 agensi atau lebih. Jadi bagaimana kementerian boleh cuba menangani dalam kapasiti yang sedia ada? okey, memang satu masalah ialah masuk dalam satu P yang saya telah sebut tadi awal-awal tadi adalah pengangkutan. Jadi pengangkutan keseluruhan dia. Memang kepada saya, kalau saya dalam masa yang saya diberi oleh Yang Baru Menteri dapat, kalau tak selesai 100% pun, tapi dapat selesai dengan 50% masalah pengangkutan dalam Bandara Kuala Lumpur ni, saya rasa itu adalah satu pencapaian yang saya cukup seronoklah. Pasal apa? Satu yang halangan yang kita hadapi adalah perancangan yang sebelum ni yang tidak holistik, tidak dikoordinasikan. Jadi terlalu banyak agensi yang terlibat dalam sistem pengangkutan dan berbagai kementerian. Jadi umpamanya saya bagi satu contoh yang simple ataupun jelas, iaitu apabila Yang Amat Menteri turun bersama dengan saya ke Puduaraya, nak selesaikan ataupun nak mempertingkatkan kemudahan di Puduaraya, baru saya sedar saya kena berusaha dengan banyak agensi lain. Puduaraya nak menyelesaikan kesesakan di sana. Saya terpaksa terlibat dengan Kementerian Pengangkutan, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kewangan, kementerian saya sendiri iaitu DPN Kuala Lumpur, dan juga Kementerian Pelancongan. 5 kementerian. 5 kementerian. Dan itu tak masuk lagi agensi-agensi Prasana lah yang menjalankan LRT. Jadi kalau nak masuk, lebih bukan saya terpaksa nak menyelesaikan satu masalah yang saya anggap taklah sebesar sangat, tapi saya kena berurusan lebih kurang 5 agensi. Jadi itu yang terpaksa kerja kuat. Ini sebahagian daripada KPI kementerian. Memang itu adalah KPI dalam masa 6 bulan ni dah satu KPI utama saya. Itu menyelesaikan pengangkutan. Pengangkutan. Okey. Jadi 7 kita ulang semula. Pembangunan, perumahan, penyelenggaraan, pengangkutan, penjaja dan peniaga, penguatkuasaan dan prihatin. Kita tahu ruang lingkup 1 jam ini agak terbatas untuk kita membicarakan kesemuanya, tetapi menangani masyarakat yang kosmopolitan di Ibu Kota Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya, anda boleh sahaja bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Raja Nong Chee di Facebook. Janjinya pada setiap hari Rabu 6 petang. Buat masa inilah, nanti jadual baru akan dimaklumkan. Jadi kunjungi ke Facebook Raja Nong Chee, boleh bertanyakan soalan, boleh bertimbal balas. Berapa lama ni Datuk? 1 jam? 1 jam. 1 jam. Rabu 6 petang. Jadi inilah realiti hidup, kita boleh berdialog, berpolemik di ruang Facebook. Terima kasih Datuk di atas 1 jam yang sangat bermakna, dan terima kasih kepada semua pemanggil SMS dan juga